Silakan duduk. Burung merpati terbang melayang, singgah sebentar di Ratin Cemara. Majlis dimulai dengan tenang, moga berjalan dengan sejahtera. Yang berbahagia, Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Yang berusaha, Tuan Haji Omar bin Saleh, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan. Yang berusaha, Encik Hashrul Aidil bin Maslan, Wakil Pengarah Pendidikan, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya. Yang berusaha, Tuan Nurul Amali bin Muhammad Samsudin, Pengetua SMK Agama Putrajaya. Yang berusaha, Profesor Madya Dr. Nur Azwadi bin Cik Siddiq, yang dipertua PIBG SMK Agama Putrajaya. Yang berusaha, Tuan Syed Ashraf Pahlawi Wafa bin Syed Muhammad Ghazi, Pengerusi KSIB Tingkatan 5 tahun 2024 SMK Agama Putrajaya. Pegawai-pegawai dari Kementerian Pendidikan, Bahagian Pendidikan Islam dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Putrajaya, barisan penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, GBK, guru-guru, para ibu bapa serta anak-anak SPM 2024 dan calon-calon SPM 2025 yang menjadi pemata harapan bangsa. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kehadirat Ilahi kerana dengan limpah rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi yang penuh makna ini dalam majlis pengumuman dan penyampaian slip keputusan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2024. Hadirin sekalian, hari ini merupakan hari yang mendebarkan namun penuh harapan. Hari ini juga mencerminkan penamat sebuah fasa dan pembuka tirai kepada masa depan yang lebih besar dan mencabar. Justru marilah kita sama-sama meraihkan kejayaan ini dengan penuh rasa syukur dan bangga serta menjadikan majlis ini sebagai simbol penghargaan terhadap semua pihak yang telah menyumbang kepada kejayaan ini, khususnya para murid, ibu bapa dan seluruh warga pendidik SMK Agama Putrajaya. Hari dinanti akhirnya tiba. Keputusan SPM jadi penentu. Doa di pohon pembuka bicara. Moga majlis diberkati selalu. Sidang hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon keberkatan daripadanya. Untuk itu, majlis dengan penuh takzim mempersilakan anak muda Muhammad Syahrul Amri bin Muhammad Suhaidi untuk memimpin bacaan doa. Falyatafaddal mashkura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على الإيمان، ولك الحمد على الإسلام، ولك الحمد على كل النعم. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat dan seluruh umat Islam yang mengikuti jejak langkah baginda hingga ke akhir zaman. Ya Allah, pada hari yang penuh debaran dan harapan ini, kami berkumpul dalam majlis yang penuh barakah ini untuk meraihkan satu titik penting dalam kehidupan kami, yakni hari pengumuman keputusan Sijil Pelajaran Malaysia. Kami sedar bahawa segala usaha, penat lelah dan doa yang dipanjatkan sepanjang tempoh pembelajaran ini hanya mampu membuahkan hasil dengan izin dan rahmat-Mu jua ya Allah. Ya Allah, ya Malikal Mulk, andai keputusan ini membawa kejayaan dan kebanggaan, jadikanlah kami insan yang sentiasa bersyukur, tidak sombong dan terus merendah diri. Andai keputusan ini menguji kesabaran dan ketabahan kami,
Berilah kami kekuatan untuk redha dan menerima dengan hati yang lapang serta terus melangkah dengan penuh harapan. Ya Allah, Ya Rahman, bukakanlah pintu rezeki dan peluang kepada kami, sama ada dalam pendidikan, pekerjaan atau kehidupan yang akan datang. Pimpinlah langkah kami ke jalan yang Engkau redai dan jauhilah kami dari jalan-jalan yang sia-sia dan melalaikan. Ya Allah, Ya Rahim, rahmatilah ibu bapa kami yang telah banyak berkorban demi kejayaan kami. Berikanlah mereka kesihatan, kebahagiaan dan ganjaran yang besar atas setiap titik peluh dan doa mereka yang tidak pernah putus. Berikan juga ganjaran kepada guru-guru kami yang telah sabar mendidik dan membimbing kami dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikanlah kami insan yang berjaya di dunia dan di akhirat, dan jadikan ilmu yang kami pelajari ini sebagai ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkatan dalam hidup kami. Allahumma ja'alna minan najihin fid dunya wal akhirah wa thabbit aqdamana ala siratikal mustaqim waj'alna min ahli al-fadli wal ilmi wal amali salih. Rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la mumtahanan illa najjahtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas bacaan doa itu tadi. Semoga Allah memakbulkan setiap harapan yang kita titipkan dan menjadikan anak-anak kita insan yang berjaya dunia dan akhirat. Hadirin sekalian, terbang tinggi burung merpati singgah sebentar di dahan cemara. Kini tiba saat yang dinanti, ucapan pengetua pembuka bicara. Berikutnya, majlis menjemput yang berusaha Tuan Nurul Amali bin Muhammad Samsudin, Pengetua SMKA Putrajaya untuk menyampaikan ucapan dan rumusan keputusan SPM 2024. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Dr. Rosmini binti Ahmad, Kepala Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Sektor Dasar dan Kurikulum Kementerian Pendidikan. Yang berusaha Tuan Haji Omar bin Saleh, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan. Yang dihormati Ustaz Shulaidi bin Maslan, pengarah Ketua Timbalan Ketua, jadi nervous pula malam ni pagi ni. Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan. Yang dihormati Profesor Madya Dr. Nur Azwadi binti Syed Siddiq, yang di-Pertua PIBG SMK Agama Putrajaya. Yang dihormati Tuan Syekh Ashraf Pahlawi Wafa bin Syekh Muhammad Awazi, pengerusi KSIB tingkatan 5 tahun 2024 SMKA Putrajaya. Tuan-tuan dan puan-puan, barisan guru-guru, seterusnya anak-anda yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam majlis pengumuman dan juga penyerahan slip keputusan SPM calon-calon SMKA Putrajaya bagi tahun 2024. Saya mulakan ucapan saya dengan ucapan setinggi terima kasih dan penghargaan khususnya kepada barisan kepimpinan tertinggi KPM yang turut bersama-sama kita dalam majlis pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, anak-anak pelajar calon-calon SPM 2024,
Saya mulakan pengumuman pada pagi ini dengan marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas keputusan yang bakal ataupun yang telah mungkin diumumkan oleh KPPM pada pagi tadi. Secara umumnya, keputusan yang telah kita capai pada tahun ini ialah sebanyak ataupun grade purata sekolahnya adalah 1.51. Tahniah kepada semua anak dan guru-guru. Walaupun demikian, sebenarnya keputusan ini turun sedikit berbanding keputusan tahun lepas yang mana kita mencatat grade purata 1.47. Walaupun demikian, 1.51 juga adalah suatu grade pencapaian yang boleh dan mesti kita banggakan. Tahniah kepada semua. Pada tahun lepas, tahun 2023, sebanyak 34 pelajar-pelajar telah mendapat straight A. Tahun lepas, 2023. Namun untuk 2024 kita masih lagi mengekalkan 34 orang. Walaupun sebenarnya sasaran kita ialah seramai 64 orang. Bila analisa pagi tadi, saya dengan beberapa orang guru beranalisa, kita ramai near miss. B+, 1B+, 1B, 2B+. Jadi kalau B+ ini selepas semakan semula dapat A, insya-Allah akan bertambah straight A kita, insya-Allah. Tuan-tuan, seterusnya untuk pencapaian grade purata mata pelajaran bagi tahun ini, ekoran daripada sedikit penurunan. Grade purata sekolah kita berbanding 2023, maka ia turut dijemalkan dalam grade mata pelajaran bagi tahun ini. Di mana daripada 16 mata pelajaran, sebanyak 9 mata pelajaran telah mengalami sedikit penurunan. Kita akan teliti satu persatu. Untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan sejarah. Next. Bahasa Melayu meningkat kepada 0.65. Next. Bahasa Inggeris turun sedikit kepada 1.66. Sejarah juga turun sedikit 1.37. Next. Terusnya, untuk matematik, pendidikan Islam dan sains, kita mengalami sedikit penurunan berbanding 2023 dengan 0.97. Pendidikan Islam daripada 0.6 kepada 0.87 juga sedikit penurunan. Namun untuk sains kita meningkat kepada 0.79. Next. Seterusnya, belum umum dia dah keluar dah. Untuk matematik tambahan, fizik dan kimia, kita mengalami sedikit penurunan daripada 3.6 kepada 3.83. Untuk fizik, kita masih kekal 2.02. Dan untuk kimia, kita turun sedikit kepada 3.12. Next. Bagi biologi, perniagaan dan prinsip perkawinan, biologi kita turun daripada 2.3 kepada 2.6. Perniagaan kita naik 1.08. Dan prinsip akaun kita naik 0.31. Next. Siapa cikgu prinsip ni? Prinsip perkawinan kita siapa? Lepas ni kena cium dahi prinsip perkawinan.
Untuk bahasa Arab, pendidikan syariah Islamiah dan juga pendidikan Al-Quran dan Sunnah. Bahasa Arab, kita mencatat 1.55, turun sedikit. Pendidikan syariah Islamiah, kita melonjak daripada 2.8 pada 2.02. Manakala untuk PQS, kita turun sedikit kepada 1.71. Seterusnya, untuk hifz Al-Quran dan maharat, dua subjek yang tidak ada di sekolah lain di Putrajaya kecuali sekolah kita saja. Untuk hifz Al-Quran, kita mengalami penurunan sedikit yang agak ketara kepada 0.9 daripada 0.2. Manakala untuk maharat Al-Quran, kita kekalkan 1.64 berbanding 1.9 pada tahun lepas. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, slide yang terakhir mengikut bilangan pelajar mengikut bilangan A. Untuk 12A, 11A dan 10A, kita dapat mencapai lebih kurang berapa tu? 50, 60, 69, 61 orang dapat 10, 12 dan 11A. Manakala untuk 9A, 21, 8A, 17, 7A, 9 dan untuk 2A kita ada juga seorang pelajar yang dapat 1A. Apapun, tahniah kepada semua calon-calon SPM 2023 dan mudah-mudahan keputusan ini akan membakar lagi semangat khususnya kepada calon SPM 2025 untuk mencapai target yang kita tetapkan, iaitu 0 berapa? 0 berapa? 1.20, insya-Allah. Terima kasih. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Tuan Pengetua untuk terus kekal berada di atas pentas. Kalungan apresiasi diucapkan kepada Yang Berusaha Ayahanda Tuan Pengetua atas ucapan yang menginspirasi. Semoga kata-kata ini menjadi umur yang menerangi jalan kejayaan anak-anak kita. Hadirin sekalian, kini tibalah saat yang dinanti-nantikan, iaitu penyampaian slip keputusan SPM kepada murid-murid yang telah memperoleh keputusan yang membanggakan. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berbahagia Dr. Rusmini binti Ku Ahmad, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, diiringi Yang Berusaha Tuan Haji Omar bin Saleh, Pengarah Bahagian Pendidikan Islam, dan Yang Berusaha Tuan Nurul Amali bin Muhammad Syamsuddin untuk menyampaikan slip keputusan SPM. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Dimulakan dengan kelas 5 Ibn Rushd. Dipersilakan Afrina Alia binti Asmawi. Ahlam Girdina binti Muhammad Afandi. Alia Zulfiqa binti Muhammad Hafizi.
Ashfa Nadirah binti Muhammad Talal. Seterusnya dipersilakan Azlin Hani binti Azhar. Seterusnya dipersilakan Farhan Nafisa binti Anwar. Seterusnya dipersilakan Hanis Daini binti Salihin. Dipersilakan Iman Hanani binti Muhammad Razi. Dipersilakan Warisa Nuril Mia binti Omar. Dipersilakan Mawaddah binti Azmi. Dipersilakan Muhammad Amsyar Hafiz bin Muhammad Amin. Seterusnya dipersilakan Muhammad Haikal Nazhan bin Hashrul Azizi. Dipersilakan Muhammad Harith Rafiki bin Azman. Dipersilakan Muhammad Hazim Faris bin Muhammad Sayuti. Dipersilakan Muhammad Kausar bin Imran Hazimi. Dipersilakan Muhammad Nur Hakim bin Muhammad Zuraimi. Seterusnya dipersilakan Muhammad Rashidan bin Muhammad Sulhairi. Dipersilakan Nafisa Hana binti Muhammad Sahini. Dipersilakan Naufal Adam bin Muhammad Ruzai.
binti Johari. Dipersilakan Nur Alia Anissa binti Azizi. Dipersilakan Nur Naimi Maisarah binti Muhammad Adli. Dipersilakan Nur Sofia Humaira binti Muhammad Kamal. Dipersilakan Nur Afifah Hanah binti Muhammad Fairuz. Dipersilakan Nur Alia Ariana binti Nur Azwadi. Dipersilakan Nuran Hasifah binti Asbiful Nazman. Dipersilakan Nur Fatihah binti Adlan. Dan dipersilakan Nur Humairah binti Izzat Tarmizi. Seterusnya ialah murid kelas 5 Ibnu Sina. Dipersilakan Adib Zikri bin Ahmad. Mohon kepada semua murid dari kelas 5 Ibnu Sina untuk bersedia di tepi pentas. Dipersilakan Aiman bin Muhammad Fuad. Seterusnya dipersilakan Aina Karmila binti Muhammad Azhar. Dipersilakan Aisyah Tasnim binti Muhammad Rozaini. Dipersilakan Ali Syadania binti Muhammad Sobri. Dipersilakan Amjad Khilfi bin Khairul Anwar.
Arfan Hadif bin Zulkhairi Akbar. Dipersilakan Hannah Yasmin binti Zulkifli. Dipersilakan Hatim Hawas bin Hasbullah. Dipersilakan Muhammad Afiq bin Zulhairi. Dipersilakan Muhammad Aiman Hakimi bin Roslan. Dipersilakan Muhammad Hanan bin Sharifuddin. Dipersilakan Muhammad Mifzal Zafwan bin Zulkifli. Dipersilakan Muhammad Naim Aiman bin Muhammad Sahazli. Dipersilakan Nur Muhammad Walid bin Muhammad Nur Azman. Dipersilakan Munawir Tajul Arifin bin Muhammad Razi. Dipersilakan Nuha Nadia binti Muhammad Tafizi. Dipersilakan Nur Alia binti Mustafa. Dipersilakan Nurul Fatihah Hanur binti Raimi Zudin Hanur.
Sharifah Nur Humaira binti Said Yusof. Dipersilakan Sasha Sofia binti Syaharudin. Dipersilakan Syekh Akmal Aiman bin Syekh Zulfadila. Dipersilakan Siti Maisarah binti Muhammad Faizal. Dipersilakan Tuan Auni Afiyah binti Tuan Kamarul Arif. Dipersilakan Umar Hazim bin Syaiful Azhar. Dan persilakan Ziyad Muhammad bin Zaidin. Seterusnya, kelas 5. Ibnu Khaldun. Dipersilakan Adam Hadi bin Asmadi Hassan. Dipersilakan Ahmad Arifai bin Syamsuddin. Dipersilakan Airin Arisadania binti Suhaimi. Dipersilakan Alia Fatihah binti Zamri. Dipersilakan Danish Amsyah bin Muhammad Nazri Shah. Dipersilakan Engku Amar Izzuddin bin Engku Izani. Dipersilakan Muhammad Aiman Hakim bin Muhammad Rizwan.
Dipersilakan Muhammad Akmal Syafiq bin Muhammad Sahram. Dipersilakan Muhammad Hadif Hami bin Hamidul Ghazali. Dipersilakan Muhammad Hafiz Naim bin Khairul Najib. Dipersilakan Muhammad Hassan bin Zulkifli. Dipersilakan Muhammad Irfan Alif bin Faizal. Muhammad Wazif Hadi bin Muhammad Syahrul Nizam. Dipersilakan Mutmainnah Kamal. Dipersilakan Nur Aisyah Yasmin. Dipersilakan Nur Damia Humaira binti Muhammad Hafiz. Dipersilakan Nur Khairina binti Nur Azidi. Dipersilakan Nur Syafika Alia binti Marzuki. Dipersilakan Nur Yasmin Iman binti Muhammad Syamsuri. Dipersilakan Nur Zulfah Umairah binti Zulkifli. Dipersilakan Nurin Humaira binti Nur Azhan. Dipersilakan Nurul Badrina Adlin binti Bahtiar.
Nurul Humaira binti Azman. Dipersilakan Nurul Sakinah binti Hasan Abdullah. Dipersilakan Putri Adani Nuzairin binti Muhammad Syahrizal. Dipersilakan Raudatul Iman binti Azali. Dipersilakan Syahia Fatihah binti Ahmad Khairul Syahri. Dipersilakan Said Azhar Fandi Wafa bin Said Ashraf Falawi Wafa. Dan dipersilakan Waira Sufia binti Ahmad Masri. Dipersilakan Muhammad Nur Hakim bin Muhammad Zuhairi. Seterusnya, kelas 5 Ilmu Batuta. Dipersilakan Adib Danish bin Alimi. Dipersilakan Ahmad Akif Danish bin Zainal Abidin. Dipersilakan Amira Auni Darwisha binti Mahazin. Dipersilakan Amna Farisa binti Umar Khalis. Dipersilakan Iman Ahmad bin Muhammad Ammar.
Dipersilakan Muhammad Adam Fikri bin Zulkafli. Dipersilakan Muhammad Inam Baihaki bin Jamalulal. Dipersilakan Muhammad Muaz Amsyar bin Muhammad Nazri. Dipersilakan Muhammad Naufal bin Nur Irman Ikram. Dipersilakan Muhammad Naufal Darwish bin Muhammad Miftah. Dipersilakan Muhammad Zarif Hadi bin Muhammad Zamili. Dipersilakan Nabila Syifa binti Muhammad Burhanuddin. Dipersilakan Nur Afiqah Atira binti Muhammad Faizul Amri. Dipersilakan Nur Ain Nabila binti Mashri. Dipersilakan Nur Syahira binti Sanusi. Dipersilakan Nur Zahirah binti Muhammad Zaki. Dipersilakan Nurin Alia binti Muhammad Yasrul Ihsan. Dipersilakan Nurin Irdina
Safia binti Muhammad Iqbal. Dipersilakan Nur Safiah Akilah binti Muhammad Razi. Dipersilakan Nur Safiah Atirah binti Muhammad Razi. Dipersilakan Nurul Iman binti Muhammad Hasbullah. Dipersilakan Sarah Hani binti Ahmed Tarmizi. Dipersilakan Wardatul Syifa binti Muhammad Fuad. Dipersilakan Will Ikhlas bin Wilfred Iskandar. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Dr. Rusmini binti Ku Ahmad serta Div-Div Kehormat atas kesudian menyampaikan slip keputusan itu tadi. Dipohon kepada Tuan Pengetua untuk kekal berada di pentas untuk kelas yang seterusnya. Seterusnya, majlis menjemput Yang Berusaha Ayahanda Pengetua diiringi Yang Berusaha Puan Sharifah untuk tampil ke pentas bagi penyampaian slip kepada kelas 5 Ibnu Hayyan. Dipersilakan Abdul Majid bin Zaid Arafat.
Muhammad Bahtiar. Dipersilakan Aisyah Izzati binti Ahmad Ilyas. Dipersilakan Alia Adriana binti Azizi. Dipersilakan Amni Farhana binti Muhammad Sufri. Dipersilakan Anissa Nasuha binti Amri. Dipersilakan Hafiz Mus'ab bin Hafizan. Dipersilakan Hani Yusrina binti Syahrul Kamal. Dipersilakan Iman Maliki bin Adlin. Dipersilakan Khairah binti Muhammad Mazwan. Dipersilakan Madiha Zuhaira binti Muhammad Zaki. Dipersilakan Muhammad Fahim Habibullah bin Muhammad.
Dipersilakan Muhammad Fawaz Hamdi bin Muhammad Fazli. Dipersilakan Muhammad Naufal bin Muhammad Azwani. Dipersilakan Muhammad Zunur Furqan bin Muhammad Syahrul Rizwan. Dipersilakan Ni Aish Haikal binti Ashraf Syami. Dipersilakan Nur Humaira Jannah binti Khairul Anwar. Dipersilakan Nurhana Syafiqah binti Yushaizat. Dipersilakan Syauqiah Firdaus binti Dipersilakan Ukail bin Muhaimin. Dan dipersilakan Yusra binti Muhammad Sahri. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Pengetua dan Yang Berusaha Puan Sharifah atas kesudian menyampaikan slip keputusan SPM itu tadi. Sekalung tahniah diucapkan kepada semua penerima slip keputusan sebentar tadi. Semoga pencapaian ini menjadi titik tolak kepada masa depan yang lebih gemilang dan berkat, insya-Allah. Hadirin sekalian, alhamdulillah selesai sudah majlis penyampaian slip keputusan SPM 2024 pada pagi yang penuh bersejarah ini. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada semua kerana telah berjaya mengharumkan nama SMK Agama Putrajaya dengan keputusan yang begitu cemerlang. Teruskan berusaha, kekalkan akhlak mulia dan jadilah insan yang memberi manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Ucapan setinggi-tinggi perhargaan juga ditujukan kepada barisan pentadbir, para guru, ibu bapa serta semua pihak yang telah bertungkul lumus dalam mendidik dan membimbing anak-anak kita sehingga ke tahap ini. Sebelum majlis melabuhkan tirai, marilah kita sama-sama memohon agar segala ilmu yang diperoleh diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kejayaan yang diraih
menjadi permulaan kepada masa depan yang lebih cerah dunia dan akhirat, insya-Allah. Usaha gigih membuahkan hasil, ilmu dituntut sepanjang masa. Semoga kejayaan terus menyusul menjadi begalan ke Menara Gading. Ke hulu berjalan membawa bekal, singgah sebentar di tepi titik. Majlis ditutup penuh syukur. Moga berjumpa di lain hari. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijemput kepada semua untuk memenuhkan ruangan tengah untuk sesi fotografi. Bertakwalah kepadanya dengan akalmu yang sempurna. Dijemput kepada semua pelajar dan ibu bapa untuk memenuhkan bahagian tengah bagi sesi penggambaran. Kita bertakwalah kepadanya dengan nurani yang mampu rasa segalanya yang terjadi. Fahami dengan ilmu, oh ya Allah, ya Tuhanku, kepadamu ku mohon restu. Oh ya Allah, ya Tuhanku, kepadamu ku mohon restu. Moga kami dipermudahkan segala urusan. Ya salamu, ya salam, sejahteralah hidup kami. Ya salamu, ya salam, aman sentosa. Ya salamu, ya salam, selamatkanlah jalan kami. Ya salamu, ya salam, kami cemerlang. Ya Allah, tingkatkanlah takwa kami. Okey, mohon semua untuk ke hadapan. Kita nak ambil gambar sama-sama. Kepadamu ku mohon restu. Oh ya Allah, ya Tuhanku, minta kepada semua untuk rapat-rapat ke hadapan ku mohon restu. untuk kita teruskan sesi dengan penggambaran. Dipermudahkan segala urusan. Ya salamu, ya salam, sejahteralah hidup kami. Ya salamu, ya salam, aman sentosa. Ya salamu, ya salam, selamatkanlah jalan kami. Ya salamu, ya salam, kami cemerlang. Ya Allah, tingkatkanlah takwa kami. Takwa kami. Okey. Hey, okey, itu dia. Satu, dua, tiga. 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 Dah. Satu, dua, tiga. Okey, tak lagi.
bisikan suaramu memanggil. Di situ langkahku bermula mengejari cinta. Kau di sisi, lantas ku utuskan lagu untuk menyatakan terima kasih. Takkanku ku menghargai setulus jiwaku, setulus jiwaku. Ku ingat selalu menjadi azimat hingga ke akhirnya. Guru ibarat pelita, sentiasa menina kamar hidupku. Sinar cahaya hidupku, kau pewaris ilmu mendidik diriku hingga ku berjaya. Lantas ku utuskan lagu untuk menyatakan terima kasih. Terima kasih. Menghargai setulus jiwaku. Bicaramu dulu, ingat selalu menjadi azimat hingga ke akhirnya. Andai diberi peluang, ingin ku terbang menjadi awangan. Kan ku petik bintang-bintang, ku jadikan hadiah untukmu. Moga Tuhan merahmatimu. Terima kasih. Menghargai setulus jiwaku. Bicaramu kan ku ingat selalu menjadi azimat hingga ke akhir kasih. Dahulu takkanku ku menghargai setulus jiwaku. Bicaramu ingat selalu menjadi azimat hingga ke akhirnya. Dahulu takkanku ku menghargai setulus jiwaku. Bicaramu ku ingat selalu menjadi azimat hingga ke akhirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نؤمن بالرسول